Hai, Assalamualaikum. Saya Adil Haris bin Ashman, pengacara UiTV TV PSS SK Bandar Baru Bangi. Salam informasi anda. Pada 19 Disember 2025 telah berlangsungnya Majlis Kualiti Apresiasi Kecemerlangan di SK Bandar Baru Bangi. Majlis ini merupakan acara tahunan sekolah yang diadakan bagi menghargai pencapaian murid dalam bidang akademik, sahsiah, kepimpinan, kurikulum dan sukan. Penganjuran majlis ini bertujuan memberi pengiktirafan kepada murid yang menunjukkan kecemerlangan sepanjang tahun serta menjadi motivasi kepada murid lain untuk terus berusaha memperbaiki prestasi mereka pada masa akan datang. Majlis bermula seawal pukul 8 pagi. Majlis telah dirasmikan oleh Yang Berusaha Puan Ros Aliza binti Sutrisno, Pegawai SIP Plus PPD Hulu Langat. Turut serta Guru Besar SK Bandar Baru Bangi Puan Nuraini binti Surif serta YDP PIBG Encik Razali bin Abdullah. Dengan adanya majlis ini, ia dapat mengiktiraf murid yang menunjukkan kecemerlangan akademik dan kurikulum selain memberi penghargaan kepada murid yang cemerlang dalam aspek sahsiah, kepimpinan dan disiplin. Ia juga dapat mengukuhkan hubungan antara sekolah, ibu bapa dan komuniti setempat yang sentiasa menyokong pembangunan pendidikan di sekolah. Kalau tinggi untung jadi bintang, oh, kalau rendah masih jadi indah. Ada O, ada E bunyinya, tidaklah serupa, erti tidak berbeza. Selembut tarian hoina muda berlota, tutur bahasanya. Alhamdulillah, pada hari ini telah selamat berlangsungnya Majlis Q Apresiasi Kecemerlangan Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Bangi. Majlis ini telah berlangsung dengan jayanya. Terima kasih, jutaan terima kasih tidak terhingga diucapkan kepada bonda guru besar, barisan pentadbir, guru-guru dan murid-murid sekalian. Tidak lupa juga kepada para ibu bapa yang telah hadir hari ini yang banyak memberi sokongan. Terima kasih juga sekali lagi diucapkan kepada para penyumbang yang telah menyumbang secara langsung dan juga secara tidak langsung. Apa yang diharapkan, semoga majlis ini diteruskan lagi pada tahun hadapan. Mungkin ada penambahbaikan yang boleh kita laksanakan. InsyaAllah jumpa lagi pada tahun depan 2026. Tahniah atas kejayaan majlis ini yang berjalan lancar. Tepat jam 11 kita habis. Tahniah kepada seluruh warga kerja, guru-guru yang hebat, pentas yang cantik, perjalanan majlis yang lancar dan mengikut jadual. Ini adalah hasil kerja keras semua guru yang hebat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bercuti semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Tahniah kepada Adil Haris atas pencapaiannya sebagai tokoh akademik. Kami juga ingin terima kasih kepada guru-guru SK Bandar Baru Bangi untuk pada segala untuk mendidik Adil untuk berjaya ke tahap ini. Semoga majlis ini dapat memberi penghargaan secara rasmi atas usaha dan pencapaian murid sepanjang tahun 2025. Dengan kerjasama semua pihak, guru, ibu bapa, PIBG dan komuniti, majlis ini mampu menyuntik semangat baharu kepada murid untuk terus cemerlang dalam semua aspek pendidikan. Sekian sahaja untuk episod kali ini. UiTV saluran informasi anda. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.